tak ada cakap. Training department, HQ training department dah sediakan satu modul baru. Baru lah, saya rasa saya pernah jumpa ni dulu ni. Cuma dia arahkan kami untuk mengajar kamu atau beritahu tentang benda ni lah, tentang sekali ni. Dia stand for BANT ni. Setiap masuk BANT dia sama macam lebih kurang kita punya modul yang terdahulu, yang 2135 tu. Sama je lah lebih kurang. Cuma ini lebih kepada how kita nak close sale. Maksudnya bukan bagaimana kita nak mencari prospek. Customer sudah masuk, dah ada depan mata kita macam mana nak tackle, macam mana apa nak tanya, apa ayat, apa dan sebagainya, untuk memudahkan dan awak tak buang masa untuk tanya-tanya dengan prospek yang tak sepatutnya awak tanya. Okey. Dia punya saya apa yang saya buat, saya kena conduct kelas, atau saya kena rakam, biasalah. Okey, lepas tu ada quiz. Inilah BANT, dia punya learning object. Ini maksud dia, saya kena kenal pasti dan memahamkan keperluan customer. Ini awak punya point dia lah ni. Dan jadikan BANT sebagai framework to provide the right solution. Jadikan modul BANT ni sebagai benda yang mudah awak nak ingat, senang awak nak close sale, senang awak nak jadikan prospek awak tu sebagai customer lah. Dan awak tidak membuang masa ataupun tidak memendekkan masa lah, maksudnya memendekkan masa. Okey, sebab tak lama lagi akan keluar model baru. So awak akan dilimpahkan dengan macam-macam prospek. Bergantung macam mana awak buat awak punya marketing tu. Jadi awak mesti banyak dari prospek akan tanya awak. Oh, ini adalah antara benda-benda yang awak kena belajar untuk memudahkan bila awak confront dengan customer. Is it saya laju sangat? Takkan saya cepat dia. So BANT stand for B lah budget, A authority, and need, T timeline. Budget tu maksudnya bukan budget bagus kedudukan keuangan customer tu lah, dia punya keuangan ni. Authority lah orang yang berkuasa menentukan pembelian itu. Awak bercakap dengan orang yang betul atau tidak. Kadang-kadang setengah-setengah customer, nanti saya tanya bapak awak, kalau benda dia ni lebih baik awak dapatkan nombor telefon bapak dia, ataupun dia awak dapat dia. Ni keperluan dia, timeline, masa yang dia diperlukan untuk pembelian kereta-kereta tu lah. Okey, yang dimaksud dia nanti lah framework. Maksudnya framework apa nak jelaskan dalam bahasa Malaysia framework? Masa bekerja lah. Dan soalan yang didesainkan to help sales advisor dalam awak punya tu ada, dalam nota ada, identify to understand the customer need and the pain point. Kelebihan BANT ni atau BAN ni ialah save time by focusing on high quality leads. Lead ni petunjuk orang nak beli kereta lah. Menolong memacu, tailor ni menjahit lah solution atau menjadikan dia customer tu jadi, dan increase close rate. Maksudnya increase close rate apa mah? Increase close rate macam berpeluang mendapatkan orang tu nak beli kereta tu makin cepat lah, makin senang. Closing rate tu makin cepat lah, makin tinggi lah. Kat sebelah sini, belah atas ni, awak tengok yang nota sebelah sini. So untuk budget, the B stand for budget can the profit. Ni semua awak boleh baca bawah ni. Ini adalah contoh-contoh soalan yang sewajarnya atau sepatutnya awak boleh ubah sesuai. Tetapi ini juga yang saya tanya kadang-kadang. Contohnya berapa anggaran bajet puan, berapa anggaran bulanan yang tuan selesa, atau berapa bayaran bulanan kereta yang sedia ada. Ini kalau dia pakai kereta lah. So tujuan awak tanya ni, awak dah boleh framekan kereta apa yang dia nak. Jangan tanya gaji orang berapa kan. Saya kalau orang tanya gaji saya berapa pun saya tak akan layan kan. Kadang-kadang orang tu dia gaji nampak kecil tapi bajet dia besar. So datang boleh mana tu jangan tanya lah, tu hal-hal peribadi dia kan. Lepas tu yang ni faham kan, yang bajet ni, ini boleh tanya tau. Macam kalau semua walk in, awak dah kasih duduk, dah kasih minum apa benda semua sekali, dia kata nak beli kereta, boleh saya tanya tak, berapa bajet tuan bulanan tuan, bajet duit muka dia bulanan berapa, nak loan 9 tahun ke 7 tahun dan sebagainya. Awak kena tanya terus terang je.
Okey, kalau dekat online, social media pun sama, buat modul yang sama. Kemudian A ni authority ni lah, yang saya cakap tadi lah, orang yang buat keputusan, purchasing decision, yang bawah ayat ni, nampak dah decision bawah kan. Tuan nak beli kereta ni untuk siapa? Kalau macam bapak dia datang kan, bapak dia mungkin berkenan, kalau contoh zaman kita di Zora, bapak dia mungkin berkenan di Zora, tapi anak dia nak ke Zora. Betul tak? Dia nak beli kereta untuk siapa kan? Jadi bapak dia ni memang ada kuasa lah untuk menentukan kereta apa ke bukan. Siapa yang akan bayar komitmen bulanan. Contoh soalan kedua, kemudian perlukah kita libatkan siapa? Macam kalau budak muda datang, tak ada lesen, umur muda 19 tahun, contohnya bla bla bla, awak kena terangkan. Awak jangan make it short, jangan kata boleh. Awak kena tanya lah, perlukah dilibatkan. Dia tanya kenapa, bawa terangkan. Umur awak muda, awak tak ada rekod siklis bla 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 bla, mungkin kena grandpa dan sebagainya. Awak kena terus terang. Jangan make it short, susah. Ini dah make it short dah sebenarnya, jangan make it short lagi. Untuk need ni, keperluan need ni, ni kita tanyalah kereta apa yang dia perlukan. So kalau dia kata contoh zaman kita ada Zora dulu, kalau awak tu datang segerombolan ramai-ramai, kita dah boleh bayangkan kereta apa kita nak jual pada dia. Betul tak? Zora dan sebagainya kan. Kalau contohnya kalau kita jual kereta yang ada highlight, tengok dia pakai safety boot, abang kerja saya tu bang, abang nak pakai highlight ke, abang nak pakai 4-wheel ke, abang boleh agak kan. Apa aspek yang paling penting untuk abang punya kereta? Mungkin dari segi space, safety ataupun power. Ni soalan kedua kan. Soalan ketiga, apa features yang perlu ada dalam kereta tu yang kurang daripada kereta lama dia ke pada kereta yang sedia ada. So soalan-soalan ni mungkin sesuai, contoh soalan example yang sesuai untuk awak tanya dengan customer atau prospek untuk dia beli ataupun buat pilihan. Boleh tak awak tanya gaji orang? Jangan tanya kerja apa boleh. Jangan tanya. Kalau orang marah kan. So soalan yang timeline ni, bila Encik nak pakai kereta ni? So soalan ni smart lah. Nak pakai bila ni? Kan? Kalau dia nak pakai kereta nak cepat, apa yang perlu awak buat next step? Recommend kereta yang free stock, recommend warna yang kita ada. Contohnya tu, bank apa yang cepat, dokumen apa yang diperlukan. Selalunya kalau awak dah sampai kat sini, selalunya ini pendapat saya lah, awak dah sampai kat stage ini, dah sampai BANT, dia sampai kat T ni, jadi maknanya prospeknya akan jadi tau. Biasanya lah. Betul tak? Biasanya jadilah. Kalau dia dah jawab bila, ataupun dia potong, dia terus jumpa awak, dia dah sampai sini, terbalik. Dia dah pergi ke sini, awak tak payah pergi depan ni, dia terus pergi sini. Lagi baik. Itu betul-betul ayam mati digolek lah. Can never know, rezeki can never know. Orang tu accident malam tadi, tak ada kereta, tiba-tiba besoknya nak beli kereta terus. Can never know. Pernah berlaku dekat saya juga. Encik nak pakai kereta ni dalam waktu dekat ke? Sebab kereta ini puan perlukan untuk guna segera atau masih dalam perancangan. Ada customer yang teks saya, dia nak suruh saya buat loan X50 yang baru yang nak launch ni. Ada. Saya cakap boleh. Saya siang-siang dulu tolakkan saya 10,000. Saya siang-siang tolakkan 10,000 diskaun. Saya tak tahu harga. Saya guna harga flagship, saya tolakkan 10,000. So kalau loan dia lulus, saya paksa dia beli yang baru, yang lama, yang sekarang ni. Kenapa nak tunggu yang baru? Itu masing-masing punya skill lah kan. Saya cakap kalau dia tak nak, yang 10,000 tak dapat. Dia tak ada mention pun nak dokumen berapa. Saya cakap boleh. Dia minta dokumen dia kata dia nak standby. Tak, sebelum tu dia cakap dulu dengan saya, bila nak launch, dia cakap tak lama lagi, tahun ini bla bla bla, saya pun nak beri training, saya pun nak tengok kereta, bla 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 bla. So dia kata untuk beli yang baru ni, yang lama sekarang ni dia tak ada masalah. Cuma dia nak beli yang baru. Maknanya dia ada kereta lain lah, dia ada kereta juga terdesak lah. So saya cakap, kita buat loan lah, saya pujuk dia buat loan dulu. Nanti kereta baru masuk booking dulu kan, dia lulus, orang pertama dapat ayat. Itu ayat saya lah. Faham tak? Saya pujuk dia betul-betul lah. Bila dah jatuh, dia setuju semua sekali, kereta buat loan, tolakkan 10,000. Sebenarnya saya nak suruh dia beli kereta baru. Kereta sekarang ni, bukan kereta yang lama. Kenapa saya nak tunggu? Awak pun tahu berapa kom semua, awak pun tahu kereta baru mana kita tahu kom. Ini orang dah offer awak nak makan apa, dengan apa, awak dah nampak dah.
yang message yang Jin kasih pun dah nampak dah apa yang dia nak semua kan. So far ada soalan tak? Dia simple ni. Tetapi benda ni mungkin awak terlepas pandang semasa awak serve atau attend customer. Boleh recall balik. Boleh buat exam tanpa perlu menengok nota ni. Sebab takkanlah masa awak nak attend customer awak nak ambil nota agak nak tengok apa tanya ni. Cannot be what. Betul tak? Semua sekolah kan bukannya senang je kan. Dah nak exam dah ni. Nampak dah nak exam dah ni. Senang je. Boleh jawab tak soalan? Ha? Boleh tak? Boleh buat. So kalau boleh tutup awak punya nota tu, buat senang. Soalan nombor berapa ni memang dah tertanda tau, tapi ini bukan jawab soalan, bukan jawapan yang sebenar. Awak pulang balik nota awak tu nanti saya pulang balik. Kita nak tengok awak. Jangan tiru, cuma jangan tiru. Cuba jangan tiru. Bila full boleh apa? 100% tak lulus. Nanti ingat nota apa ni saya tak ada tulisan. Masih kurang lagi satu ni tahunnya. Cuba tak pulang. Okey. Cuba start. Soalan dia bersepah-sepah. Bersepah-sepah maksudnya kedudukan saya dalam ni berbeza dengan awak je. Dah. Cari soalan. According to the module which are the following is a benefit using BNT. Saya ada jumpa tak? Ada. Saya dah sebut tadi. Kat sini dah ada jawapan. Kena tikkan dia lah. Soalan berikutnya dalam saya punya PC ni, which are the following yang nak tanya customer punya budget. A dalam BNT lah untuk apa? BANTA lah authority dia untuk apa? If customer say they need a car, better safety, features and more space in their family, which band element does this relate to? Memang report masa dia nak buat exam semua. Ambil report dia buat exam. Senang lah soalan tu. Berapa minit Mak? 12. Saya share satu info yang siapa tahu virus COVID-19 kena fokus pada high quality leads atau prospect. Okay. Which are the following to ask customer punya budget? Jawapan dia ialah berapa anggaran bulanan yang Encik selesa. Takkan nak tanya Encik kerja apa, berapa gaji. Saya dah kata jangan tanya gaji orang, jangan berapa gaji lama ni. Dah berapa lama kerja kat sekolah sekarang, tak payah tanya. Tu kerja dia, kerja bank. A dalam huruf BNT ialah untuk jawapannya D. The decision maker in the buying process. Yang lagi kena lain. Dia lari kan? Tadi saya, ni saya tak tanda, sorry If customer say dia nak kereta yang besar, safety, bla 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 bla, itu ialah apa? Need betul. So faham keperluan customer. Macam kita lah, kalau kita lapar, kita pergi kedai makan. Tak ada lapar kita dah handphone.
So ni kat situ kena faham. Orang masuk dalam showroom kita confirm dia nak beli kereta proton. Bukan dia nak beli bawang. Soalan yang untuk mengenal pasti customer minta lain. Bila encik nak pakai kereta ni, berapa bajet tak mungkin? Jawapan dia nak atas sekali. Bila encik nak pakai kereta ini? Soalan which process help define the customer minta lain. Bila encik nak pakai kereta ni? Which are the following an example need-based question? Keperluan. Keperluan. Jawapan ialah apa aspek paling penting bagi encik dalam memilih kereta ini? Kereta. Kalau betul, tanyakan betul. Kalau salah, tanyakan salah. Dah? Dah. Soalan ketujuh. Reason BANT. Understand customer pain point. Takkan nak menggantikan test drive punya proses, off-road, car variant. Dia punya apa jawapannya? Understand ni, dia sebut tadi kan, memahami. Customer are you? So Mantap.